Ikan apa ni geng? Buat apa tu? Jom kita gasak. Ketap pala, tak kira mana, pancing steady. Pagi petang malam kami gerak, pancing siap, joran tegak. Tasik Lombong, sungai laut, mana ada ikan kami tak pernah ragu. Mana dia orang buat kerja gila ni tengah-tengah hari, tengah-tengah ni. Ha? Ui, sana macam menarik ni. Boiling padu lah. Di sana? Ha? Jauh daripada kereta tu. Gantung lagi aku. Macam tak Turun janji dapat hasil, confirm puas balun. Shashan Channel, buat apa tu? Jom kita gasak. Di mana ada Hello, assalamualaikum, welcome back to my channel Syasya. Apa tu? So yang mana baru sampai kat channel aku, thank you so much ada yang sentiasa support aku under hashtag gang kita apalah. So ini gang aku ada dekat kolam 2, kolam Talapio UPM Sedang. So aku kat, sebelum ni aku kat Tasik sebelah sana. So hari ni aku main kat sini. So aku bersama dengan ni Adi Adinda guys. John Johnny Jonathan tararam pam 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 pam. Ayak ni boleh minum lah, dia bersih. Mountain Dew. Kalau hampa nak tahu sumber Mountain Dew kat mana, sini. Dia dah siap lah ni. Jadi geng, yang kita nak try dedak bau daripada geng Ketak Pala. So yang ni kita bawa R&D. Kita nak try kemenjadian dia kat sini. Sama kat ziplock apa semua packaging dia warna pink lah yang ni. Style So sikit texture dia macam ni. Kita tengok. Ni mixture terbaru daripada kami lah. Macam ni geng. punya bau tu. Macam Apollo. So kalau kata nak bau kena beli. Nanti dah keluar kena try. Adi cakap bau Apollo. Apollo strawberry cake. Serius tobat tak tipu weh. Sedap kan? Sedap mas. Asal nak makan. Hui, hampa kalau beli hang jangan makan Oi. tu. Ni tangan wangi. Bau dia. Ni lembut sangat. So macam ni geng, kalau kau terlembut sangat, kau tambah sikit, top up sikit untuk kau Adjust adjust, kekenyalan. Kalau macam terkeras sangat, tambah air. Sebab tu aku pesan bancuh sikit-sikit. Ada orang dia bancuh satu pack macam ni terus tau. Contoh macam ni. Dia minta tak aku ada balon. Ni. Ini balon 500 gram. Yang ni balon 250 gram. Yang ni kalau kau bancuh habis tak kisah lagi, sebab aku rasa sekali pakai memang boleh habis. Yang ni geng, jangan bancuh habis. Bancuh sikit-sikit. Sebab ada komplain. Bukan komplain, dia mengadu lah. Dia bancuh habis, lepas tu dia nak simpan esok dia nak pakai, umpan tu dah masam. Memang macam tu geng. Memang macam tu. Cuba hampa balik mancing tak mandi, esok bangkit cuba cium ketiak, masam juga. Betul. kau ni bodohnya. Tak, sebab kita dah bagi ziplock kat sini geng. Boleh simpan. So kau nak bancuh separuh. Kalau gasok simpan bancuh lah. banyak tak apa. Betul. Kita bancuh sini lah, tekstur dia. Sos ni, apa kan? Oh ini. Alamak, sorry Syah. Dah termakan separuh. Otak jangan kasar pokok. Weh, sedap tu. So geng, untuk mata rambai, bila aku buka dia akan jadi macam ni. So kalau untuk hampa tahu ni saiz 8, dia punya perambut 15 pound. Jadi tekan gentle, dedak terbaru daripada camping. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try bottom guys. Dekat je geng. Nampak? Macam ni simple tu. Tak tahu. Tahu ye. Strike guys. Tu, Allah lucu. Celaka. Jangan gelap bongok. Di shock. Kelang kabut bodoh.
Gantung tu. Kampung kecil pun tak bawa ni. Kau masuk macam ni. Lepas tu ni ada mata dua GKP kan, mata dua kau masuk kat snack tu juga. Tapi aku tengok gam dia semua jadi cantik elok ni. Okay geng, Allah tak dan Allah geng, baru nak berbangga dengan pelampung aku. Weh ni dulu ni, aku ada satu tu yang pelampung. Aku cuba nak DIY tadi. Sekali dia tercicir pula. Bodoh tu. Ni aku nak jaga urut ni, kan nak makan. Orang penyelamat ah. Terputus pula tali aku tadi. Arep tu ikat salah tu. Macam ni pelampung ni. Tuing. Ha? Matoyek guys. Hola amigos, ¿cómo estás? Wah. Tadi dia daripada tempat lain. Kumpau mat. No. Ha? Ada? Bueno. No. Bueno. Mat. Ni baju. Mat order. Ni topi, ambil lah. Order satu je. Tak apalah. Ni kesian tengok member tak ni kan. Tak ada topi kan. Lepas ni post gambar aku makan roti lak air mata tau. Ni nak tukar tu Mat. Baju ke nanti pun nak pakai? Pergi. Ha? Apa lagi? Ya siap. Pergi Mat tengok Mat. Menyala Mat. Oi gila lah. First time dah aku tengok Mat macam ni baik. Betul-betul bergaya baik. Aku takut orang rumah kau risau je Mat. Kau keluar rumah macam ni pergi mancing. Cakap selalu macam biasa-biasa kan. Ini air. Awak dah ada hoodie lah Mat. Belanja hoodie sikit Mat. Lupa lah. Awak Oh dia lah yang ketuk geng. Ekor merah. Sampai ekor merah. Ada je Mat? Wah, 说臭平时绣花， 昨天想开。哎，说是哦，是冷饭吗？ Ada kena. Tak lapio ikut merah. Dah lampang ikut merah. Geng adalah strike lampang ikut merah kan. Itu pun kami main teknik radar gentle. Dia ketuk kami sembat. Sebab lampang ikut merah ni dia culas sikit, dia pandai makan. Itu dia sebab apa? Sebab dia ikan tempatan. So menatang tempatan ni, manusia tempatan, ikan tempatan memang bijak-bijak kan. Waktu dia macam tu culas. Semat ni daripada lombong pecah. Lombong pecah tak jadi. Pecah depan aku. Aku on the way lombong pecah kau Mat kata okey. Mat so dia dah sejam kat sana tak okey. So kami lari main UPM lah. Tu yang boleh main sekat hari tu. Nak mancing sat ni geng. Tengok lah ada dalam 3 ekor gerak lah. Cik. Wah ni dapat lagi. Hamporo. Baru letak geng. Tak sempat nak buat apa-apa. Dah lekat seko. Ini kan tempatan ni geng. Lampang ikut merah ataupun lampang sungai. Ini memang ikan kita. Kita kena bangga dengan ikan ni. Kongsi, mari bicara. Mak terbalik dia nak aku. Reel pula tersangkut. Ui kasar. Ui geng, lampam Jawa. Mana-mana mai. Allah. Okay ni boleh amat throwback apa? Lombong pecah.
Oh, secekak agak ah. Ui, tilapia. Ui, kasar. Ui, teribalik kayu. Teribalik kayu. Oh, mak strike. Mak strike. Lampam berapa baik? Guys, strike guys. Ha? Tak tahu. Jauh lagi. Wah, dah follow jadi. Jauh suka. Jauh kepot punya. Kasar mat. Ini lagi tak boleh cekak geng. Tadi boleh lagi. Kawan nampak jauh. Kasar lagi Iya, mat kena. Ayo. Ni geng. So kalau korang datang sini mancing tasik ni ke ataupun tasik sebelah ke, mancing dulu. Nanti akan ada staff daripada UPM akan datang kutip duit collection kat korang. Ikmal lebih kita Okay, alright. So geng, untuk yang tak tahu lagi, UPM Sedang masih ada servis untuk korang datang mancing. Kita tanya brother ni, harga masih sama ke? Macam dulu? Sama lagi. Beritahu sikit harga. Beritahu sikit. Waktu operasi hari apa? Operasi Isnin je kita tutup. Isnin je tutup, hari lain buka. Bayaran? Bayaran RM20 untuk 4 jam. RM20 untuk 4 jam. Macam biasa lah. Macam biasa. Masih bang. Okay geng, macam biasa lagi geng. So ikan macam biasa lah. Korang boleh refer video sebelum ni, nanti aku letak link kat bawah. So kita try sini dulu lah. Sekejap lagi kalau tak okey ataupun hujan, baru kita pindah lagi seberang sana. Seberang sana ada banyak pokok sikit. Apa ni? Suruh shoot tu. Ke merah. Ya guys, kena. Jawa kan, Jawa. Satu mata. Bismillahirrahmanirrahim. Kau. Jauh. Ayah. Saya. Merah. Yang ni mata double. Mata JKP 2 pun boleh dapat juga kat sini. Allah, yang mana ni? Ada saya. Ada. Bawah ni aku lepas. Kau. Terbol. Ada kat sini Terbol. Strike guys, ni lampam gaya ni. Head shake padu ni, lampam ni. Nampak? Terbol mat. Power amat mancing. Tengok sini mat. Power ada tak? Kena balon ke ah? Balon baru membalon. Dah naik. Ada ni. Ada dah ni geng, aku dah kata dah. Ada. Tapi lampam lah. Apek salam. Kau bawa pelik Bawa pelik meh. Duduk rasuah. Nah. Rasuah. Lama tak jumpa apek weh. Ini geng-geng wetland ni guys. Salam. Aku yang lama tak pergi wetland. Saya tahu dia. Masih baik. Tengok aku pergi makan ikan. Tu dia.
Aduh tu. Hey. Ikan sebelah macam letak mata kosong ni baik. Rendam sikit rendam. Tengok oh. Yang uji banyak sangat. Ui, gila. Oh, banyaknya. Ikan apa ni, geng? Oh, lucu. Geng, kita orang dah 2 jam lebih kat sini. Hujan geng, baru pukul 4 dah hujan. Hujan nampak cuaca. Tadi angin kuat, lepas tu hujan. Jadi aku sembat, tak tahu ikan apa. Terlucut geng. Ni pun ada duduk ketuk-ketuk lagi. Tengoklah, pokok ada yang boleh strike gorgon tu kan. Best kot dengan umpan baru ni. Syok. So jom, stay tune weh. Kalau ada strike, lagi aku update. Tu apek kat sana. Tu. Jom pergi lampam. Ada tak? Ada. Gila kau apek tak ada. Nama pun apek. Oh ni apek teleskopik. Dia bawa ilmu wetland geng. Kat sini nampak. So, cakup pelet lah, Pek? Pelet gendam? Pelet gendam lah. Pelet gendam. Mata kecil sikit. Mata nombor 7 Fire. Dengar tu geng. Nombor 7 Fire. Lepas tu kau kena campak pelet. Biar dia makan-makan, kau baling. Tengok. Nampak? Terror kan? Pak. Terror kan? Sekali lagi, Pek. Angel lagi, Pek. Lagi lah. Sekali lagi. Lalu kali kedua tak jadi tu. Oh, dia sekali je? Okay. Tabur dulu. Lepas tu, tak. Lagi. Nampak? Aku dah kata dah. Ni macam dia duduk penuh ni you. Banyak kan? Dalam ni? Boleh lah. Boleh lah. Lagi ujung kita belanja. Aku nak try kat sini. Kita main gentel. Nanti bila-bila aku boleh lah try main macam apek. Aku ada juga rod teleskopik untuk main ikan puyuh tu kan. So boleh lah setting untuk main lampam. Syok. Oh, naik lagi oh. Memang karen. So kalau nak kutip lampam je main macam tu lah. So yang macam gentel ni, kadang-kadang lampam makan, so ada potensi untuk ikan-ikan lain lagi makan. So kita fokus kat sini punya game. Let's go. Lampam ni banyak kan. Oh, ikan muat. Kasur tu. Wah, lampam ekor merah. Tengah mancing dia pakai koyan. Ya. Pakai koyan lagi senang. Sini kau. Ada geng, Mat dapat tilapia. Jom Mat. Baru aku percaya kat signboard tu dia tulis kolam tilapia. Baru ada, baru 2 ekor. Signboard tu dia tulis kolam tilapia. Aku rasa dia kena tukar lah, tulis kolam lampam. Kamu. Nak badan. Lampam. Oh, ada guys. Mantap. Lampam. Besar kau weh, lampam ni.
Macam sebaron eh. Lepas tu dia KO tu. Wih, kasar geng. Sampai kot merah dah. Muka dah puyuh lah. Ha? Tak sampai. Ni 300 lah kot. Oh, tak 300. 300 gram. Ha. Mana kilo ni? Sampai. Sampai. Dia punya buat rancak. Ush guys. Weh, tilapia. Datang macam mayat tu. Geras. Dah petang, dah habis hujan. Kami pun hari sampai nak planting rod tu. Sampai tak dekat pun. So, kita nak tengok hasil. So ada yang kat hasil Sat. Kita nak tengok tu banyak mana yang kita dapat kumpul. Yo. Boleh tahan kot weh. Buatan tu. Lebih. Boleh tahan. Ha, tu. Penuh weh. Kau. Lampam je lah kita ambil. Ni lampam gasak ni. Bakar sedap ni. So itu je lah geng yang hasil daripada kita orang. Lampam ikan jackpot tak ada. So boleh tengok ni pun banyak ni weh. Oh, aku pun tak tahu apa ikut. Tapi sat je lah duduk kan, main santai-santai. Kalau nak bawa anak memang sesuai kat sini kan. Mancing syok-syok kan. Memang ikan ni makan. Pakai balon memang jadi. So aku nak pergi tengok Awi dengan Apep punya hasil. Jom. Ni kita tengok dua orang angler wetland. Entah macam mana boleh dekat UPM ni. Kau tengok duk main galah. Oh, surfcast korang tak ada rod, tak ada reel eh? Oh, sekarang surfcast tak ada reel eh? Bang, saya nak tengok ikan abang boleh bang? Abang macam gasak eh bang. Lanjut sikit boleh abang? Tarik jut ni atas. Yeah. Kalau abang izinkan saya izinkan lah. Boleh angkat banyak tau. Saya seram-seram juga nak minta kan. Bang. Cuma saya nak tengok abang tadi bersila kat sini. Dengan papan gym abang bawa belakang ni. Ni lantai gym abang ambil mana bang? Ke tadika anak abang punya bang? Oh, tengok bang. Dah. Sini. Dah. Banyak. Okey, abang tak boleh bang. Abang tak boleh bang. Oh, dia. Sopo bubu naga. Ya, Bek. Aku minta diri dulu Masih banyak Bek bagi. Nanti kita kumpul Bek Habis guys. Sekali dengan Awi. Ke tak nak kita order? Ha? Nanti dia bawa umpan lalat. Tengok kan. Dia try umpan lalat ni. Member dah 20 ekor. Dia tak dapat lagi. Lepas tu apa pesanan kau untuk orang yang nak beli umpan lalat ni? Umpan ni untuk tipu ikan. Tapi sekarang ni ikan tak tertipu, aku yang tertipu. Kau rasa? Aku rasa kena semprot lah ni. Kau spray roll out oil bagi ada bau sikit. Tu lah, aku rasakan macam tu lah. A few moments later. Abang tadi macam sedih abang ambil satu abang. Stir up lah. Ni untuk abang ni walaupun dah tera mancing kita bagi je. Thank you, mantap. Mantap. Okay, Mek, jumpa lagi Okay. Okay, mantap. Hidup SPIA. Hidup. So diorang ni sekarang dia tak bagi aku panggil diorang geng wetland. So aku panggil diorang skuad pemburu ikan asing antarabangsa international. Itu namanya. So ni tim komplot ni. Weh, balik weh. Dua orang ni selagi aku tak ajak balik macam ni lah keadaan. Aku punya shock. Okay, thank you ni. Tak ini. Apa Mat? Bantu dekat lagi. Macam dah. KPI tak sampai lagi kan? Okay. KPI dah sampai. Cuma jackpot tu. Quality tak ada. Nanti lah kita repeat lagi. Sebab ini hari pun half day. Hujan. Ingat nak santai-santai. Ni lah dia game santai. Ada yang hasil okey lah. So yang ni pun okey lah. Bukannya tak okey. So InsyaAllah kita repeat lagi nanti. Mungkin kat belah sana. Woi, betul spray Kalau jadi bagi feedback weh. Mana tu lepas spray tu jadi. Lampam sini tak makan lalat tu. So again, thank you so much for watching. Jangan lupa like, share, comment, subscribe kalau ada rezeki. Kita jumpa next content. Bye, Assalamualaikum.